Baik, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dalam sesi kali ini, dalam video hari ini, kita akan lihat bagaimana untuk menggunakan session management untuk mengawal pengguna keluar masuk di dalam sistem kita. So, dalam video kali ini, kita akan buat satu sistem yang menggunakan JSP, SQL Server dan GTDS. Objektif kita pada hari ini ialah membangunkan satu halaman login di mana pengguna perlu masukkan ID mereka dan kata laluan mereka. So, sistem akan mengesahkan identiti mereka dan sekiranya benar, maka mereka akan dibenarkan untuk kekal log masuklah dengan session yang dibekalkan oleh sistem. Jom kita lihat. So, di dalam kita punya video kali ini, saya akan menggunakan IDE daripada JetBrains iaitu IntelliJ. Anda bebas nak gunakan Eclipse, anda boleh gunakan NetBeans dan sebagainya. Okey, saya akan start dengan melihat kita punya sumber data dulu. Data source kita akan cari daripada SQL Server. Saya akan gunakan driver daripada GTDS. Mungkin perlu download, so kita download je lah. Okey, kita punya IP address ini adalah IP address local saya. So, anda punya IP address mungkin akan di lain lah. Memandangkan saya guna Mac dan SQL Server ni hanya dapat diakses kiranya anda ada mesin Windows saja. SA semua ini bergantung kepada konfigurasi PC anda. So, memang tak akan dapat sama lah. And stop. No, mungkin tak ada database, saya kena cipta database dulu. Okay, untuk database ni saya akan cipta di mesin Windows saya. Then I had to clicks. Lakukan test connection is good. So, mungkin saya tak ada database lagi, saya kena cipta database. Supaya masa statement itu sudah kena.
Alright, good. Kita jumpa table kita. Okay, ini ialah database kita. Dalam ini ada satu table login. Nak edit data lah. So kita punya database ni ada satu table saja buat masa sekarang. Saya akan tambah satu data. Say this is so user ID dan password inilah kita punya kolom. So inilah data yang saya masukkan. Ini daripada saya punya Windows lah. Gunakan saya guna Mac, so saya gunakan layan di dalam IDE saya untuk akses database ini. Saya hackkan sebentar. Okay, ni next. Okay, kita akan start buat page login terlebih dahulu. Okay, so seterusnya kita akan download jar JTDS. Anda klik download, anda extractkan file tersebut ke dalam folder web INF. Kalau tak ada folder library, you kena buatlah folder library ni, you simpan di sini. So struktur dia akan jadi seperti inilah. Di mana kita ada web INF library dan di dalam ada jar kita tadi. Okay, seterusnya kita akan guna pakai jar ini untuk kita sambungkan pada SQL Server. Untuk itu, dalam web app ini saya akan cipta satu file baru. Saya akan namakan dia sebagai DB. So DB ini akan mengandungi maklumat sambungan kita lah. So ini page, kita akan import java.sql. Okay, awal kita akan masukkan kod Java kita di dalam scriptlet kita. Okay. So first one adalah kita nak cipta object connection. Kita create now dulu, dia tak ada apa-apa dulu. Seterusnya kita akan class dot phone name, kita nak panggil JTDS. Kita akan gunakan nama berikut net.source.jtds.jdbc.driver. So ini standard, ini dibekalkan oleh pihak JTDS itu sendiri lah. Seterusnya kita nak letakkan nama URL, user dan sebagainya. String URL to JDBC JTDS SQL Server. Okay. Kalau anda install dalam PC anda, maka anda tulislah localhost. Tapi menangkan saya akses daripada PC lain, so saya kena letakkan IP PC berkenaan lah. Ini ialah PC Windows saya gunakan Mac ni, jadi saya tak dapat install SQL Server. So SQL Server saya berada pada PC Windows saya. So 2.1
Okay. Dan nama database saya adalah Hermes. Ini nama database saya. Right. String URL, string user SA, and then password. Semuanya bergantung pada anda punya konfigurasi. Connection driver manager dot get connection. Kita kena supply URL, supply user, dan last ini supply password. So apa hal ni? Kadang-kadang ni bukan error, bukan warning, tapi ni macam yang lain ni lebih kurang macam warning lah. Dia minta surround with try catch. Okay je, kita klik lah. So command S, kita cuba. Kita akan simpan kita punya maklumat ini di dalam satu object connection yang dinamakan connection. Set attribute. Set attribute. Dan DB connection ini, string ini connection akan menyimpan maklumat daripada objek con kita tadi. Okay, out dot print line sambungan berjaya. Lihat okey tak benda ni.
Alright, so ni kita punya JSP. Okay, next kita akan cuba buat login action tadi. So kembali pada kita punya IDE. Alright, so daripada page ini dia akan hantar pada login action.jsp. So di sini saya akan import beberapa perkara lah. Import, yes, I'm going to import java.sql.star wildcat, and then Jakarta. It's the latest one. .servlet.star. Okay, this should do. Alright, so dalam form ini saya akan proses dua parameter yang sudah kita hantar tadi. Kita tak perform di sini. Okay. Daripada login tadi kita hantar dua parameter, staff ID dan password. Kalau di sini anda tukar kepada nama yang lain, so di sini pun nanti kita kena reflect benda yang sama juga. So here we have a scriptlet. So first kali kita nak tarik balik kita punya parameter tadi, string staff ID staff equals to request.get parameter kita namanya masih sama dengan input yang kita buat tadi lah. So kalau tadi input kita nama staff ID, so it's going to be staff ID. Come on, copy. Okay, and then the next one will be our password of staff request.get parameter. So here is password. Kita nak tarik daripada database nama pengguna kita. Kita ada, kalau tadi kita ada dua dalam table login kita tadi. Right, kita akan cuba tambah beberapa data di sini. Okay, beberapa data telah dimasukkan. Kita nak kembali kepada login action. Kita nak tarik data terbabit. Sekali kita cuba daftar dulu driver JTDS kita.
panggil URL. String pass, string user, password string, passcode, okay. So seterusnya nak kena cipta dulu connection kita. Connection con equals to null. Okay. So con dot driver con driver driver manager dot get connection. URL user and pass. Okay, kita save dulu. Okay. Kalau ikutkan line ini, kita sudah tulis dalam db.jsp. Dan di dalam JSP, anda boleh panggil saja file tadi supaya kita tidak perlu tulis kod ini 2-3 kali. Untuk itu, kita kena buat include. sp include, kita kena masukkan PHDB kita tadi supaya dia boleh nampak. Include, okay, include. So by right sepatutnya ini kita tak perlu tulis lah. Untuk con ini kita akan tarik balik daripada file kita tadi. Connection application dot get attribute. Attribute tadi kita namakan dia sebagai db connection. Jadi kita tulis kembali lah. Alright, kita format balik kod ni. Code, ni format code. Kita nak semak daripada DB kita siapa yang boleh akses. So
So kita akan gunakan select statement. So selepas kita berjaya buat ni, kita akan gunakan prepared statement. So connection con.prepare statement. Select star from table apa? From table login. Table kita nama dia login ni. Dalam table login kita ada berapa kolom? Where user ID equals to the what and password equals to what. Okay, so kita ada dua parameter kat situ. So kita kena setkan parameter terbabit ps.set kita punya parameter. Kita ada dua parameter string, type of string, one id staff, ps.setString, two, the second one is password of staff. Okay. Kemudian kita akan gunakan result set ps.execute query. Okay, katakan mereka masuk menggunakan test dan test. Sekiranya kita gunakan query, kita akan gunakan query username, user ID equals to test and password equal to test, maka dia akan dapat satu line. Kalaulah dia gunakan let's say test dan Faiz, tidak ada line yang akan kelihatan, maka nanti result set tu dia akan jadi kosong lah. Dia tidak akan ada nilai pada result set kita. So kita teruskan lagi. Kalau ada nilai, kalau ada row, s.next. Kalau ada row, kita akan letak session, set attribute. Session kita staff ID nama dia. ID staff. Okay. Dan bila dia ada session, kita hantar dia kepada satu page yang lain. Send redirect. Mungkin pada page yang namanya welcome ataupun index.jsp. Sekiranya gagal, print line gagal.
login gagal. Ataupun kita redirect balik kepada page login pun boleh. Respond tak send redirect, patah balik pada page asal login. Okay, seterusnya saya akan sudahkan kita punya projek ini dengan mencipta page index. Actually kita dah ada page index ni, so kita nak gunakan page ini untuk menyemak sama ada pengguna yang dapat masuk ke sini adalah pengguna yang sah ataupun tidak lah. Okay. Untuk itu kita akan gunakan kod Java di dalam script ini. String stud stuff id equals to string okay, session dot generate get attribute. Kita nak ambil daripada session sebelum ini. Session sebelum ini dia boleh daripada login.jsp. Set attribute as staff id. Okay, staff id. Okay, kalau session ini wujud, maka pengguna boleh kekal di sini. Sekiranya tidak, kita akan hantar dia kembali pada login.jsp. If staff id is now response.send redirect login.jsp. Okay, sekiranya tidak ada sebarang isu, maka kita akan kekalkan dia di dalam page ini. Else Okey, kita cuba lihat hasil daripada tadi. So kita akan start dengan login. Login akan hantar pada login action. Okay. Select star from login. Dia akan pilih daripada table login ni. Okay. Dan seterusnya akan diproses sama ada kita boleh sampai pada page index ataupun tidak. So kalau gagal untuk mendapatkan maklumat yang betul, dia akan hantar kembali kepada login.jsp. Alright, so saya cuba ni. Kalau kita lihat dalam table kita, kita ada beberapa maklumat dan saya nak gunakan nama pengguna yang tidak wujud di sini lah. Saya tekan login, gagal. Okay. Saya akan gunakan kembali ke login. Tekan saya gunakan test
dan test. Klik login. Alright, good. Dia sampai kepada page index. Anda boleh lihat di sini index kita ada heading sistem Hermes utama dan ada hello world. Hello world ni saya nak buang lah. So, hello world ini kita boleh ganti dengan lain, staff ID misalnya. Hello staff ID. Okay. So else ini saya akan tunjukkan next akan so else dia akan pergi pada semua ni code index. Katakan kalau setiap pengguna yang masuk ini ingin keluar, kita akan buat dia satu page untuk logout, log keluar. So kalau page log keluar ini, dia akan buang session dia. Href logout.jsp kita akan cipta satu file JSP baru, new JSP logout. So daripada ini, kalau dia nak keluar, dia akan pergi pada logout. Kita akan buang session dia. So untuk buang session dia, kita akan buat session invalidate. Session .invalidate, maknanya kalau ada sebarang session dia akan musnahkan dan kita akan hantar dia kembali response.send redirect kembali pada login.jsp. Kita build. Saya nak tutup page ini. Okey, katakan pengguna ingin akses indeks daripada URL terus. Sistem tidak akan benarkan kerana staff ID tidak wujud lagi. Sistem hanya benarkan apabila kita telah login. Tekan login. Okay. So test ni datang daripada session tadi. So saya tekan log keluar, dia pergi keluar. So itu saja. Untuk kod sumber bagi aplikasi ini saya akan buatkan di dalam GitHub untuk anda semak sekiranya ada berlaku sebarang ralat dan sebagainya. Okey, terima kasih.